Kalau anda ada 1,000 dalam bank dengan 1,000 bentuk emas, agak-agak yang mana satu akan bertambah lama dalam simpanan anda? Jujurlah dengan sendiri-sendiri. 1,000 dalam bank account bila-bila masa dia boleh terbang kalau nampak jualan murah kat mall atau online atau ternampak gadget baru. Akses internet banking buatkan duit kita terlalu mudah dibelanjakan. Duit ini tu selamat daripada orang lain, tapi tak selamat daripada diri kita sendiri. Beza dengan 1,000 dalam bentuk emas, ia ada di tangan anda atau dalam simpanan emas yang perlu proses untuk dicairkan. Sifat fizikal emas ni sendiri buat kita rasa sayang nak jual. Jadi secara logiknya, emas jauh lebih selamat dari tabiat boros kita sendiri. Tukarkan 1,000 bocor anda kepada 1,000 kali bocor sekarang. DM Coach Omar untuk bimbingan.